This one, kalau kau beli, kau rugi. Okay, macam ni, kalau kau tengah mencari satu speaker dengan ada satu mindset yang nak sekadar ada bunyi, memang akan rugi kau beli speaker ni. Sebab harga dia memang tak murah. So, kalau korang ada mindset macam tu, korang boleh skip terus speaker ni. By the way, kalau nak tengok harga dia, boleh check link. Tapi kalau korang jenis yang sayang mata, sayang telinga, sayang vibe setup, boleh consider ni. So, this one, Edifier QR30. So, benda pertama yang buatkan saya suka speaker ni, bila first look tu, dia macam cantik. Dia punya RGB lighting ni tak over tau. Dia chill je. So, dia punya looks memang clean, memang nampak kemas. Dan ada nampak macam ke arah professional speaker sikit lah. Untuk dia punya sound, dia ada 3 connection mode tau. Boleh connect secara aux input, USB ataupun Bluetooth. Tapi kat sini ada satu benda yang saya kena jujur, bila saya kena guna USB, connect ke PC ataupun laptop, apa yang saya perasan kan, dia cuma bunyi sedap bila kita set volume tu 50% ke atas. Kalau ke bawah, dia bunyi macam mendap sikit. Dan kalau untuk connection Bluetooth, okey, sedap. Itu satu benda yang saya tak faham kenapa. Tapi overall, untuk sound quality memang cukup best. Kalau kau nak main game, kau nak layan movie atau just nak dengar lagu, memang cukup best. Dan untuk sound juga, dia ada beberapa preset. Kita boleh pilih dia punya preset melalui dia punya apps. Kita ada software dekat PC dan juga apps dekat phone jugalah. Dan kalau nak manually set pun, kita punya equalizer ni. Dan untuk dia punya lampu yang nampak cantik ni, sama juga kita boleh custom melalui dia punya app. So ada banyak pilihan setting lighting yang korang boleh pilih. Dan kalau kita tengok dekat tepi body ni, kita ada 3 button ataupun knob. So atas kali ni untuk kita pilih kita punya mode connection. So nak tukar Bluetooth, nak tukar aux input, nak tukar guna USB, just klik kat sini. Okay, then dekat bawah ni kita ada 2 knob. Satu untuk volume dan satu untuk control lighting. Dan knob ni, untuk lighting ni, kita boleh tekan untuk tukar preset. Dan untuk dia punya knob wheel ni pula, untuk kita adjust brightness lampu. So speaker QR30 ni for me bukan untuk semua orang. Yelah, sebab harga dia tak murah. Tapi apa yang korang kena faham, the whole package. Memang ada orang yang dia nakkan sound yang sedap, tapi bukan sekadar sedap, dia nak ada looks yang cantik dan ada pilihan untuk connection. So kalau korang kategori tu, saya boleh recommend speaker ni, Edifier QR30.